Okey, saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak beli kursus di jomahir.com. Pertama kita cari kursus. Dalam contoh ni kita nak beli kursus penulisan artikel. Kita boleh terus tekan start learning. Okey, tekan start learning. Boleh tekan add to cart. Okey, oleh kerana sistem dia ni, kursus ni di dalam kursus ni dia macam e-learning, dia ada bahan-bahan kursus, ada tutorial video, jadi kita kena ada account dengan Jomahir. Jadi cara paling mudah kita masukkan kita punya email. Okay, tekan create account, pilih negara. Postcode. Okay, masukkan nombor telefon. Okay, pastikan betul kita punya harga. Kita ada pilihan nak bayar guna online banking ke, Visa ke, Mastercard ke, Duit Now, ni QR dan e-wallet. Okay, kalau you ada nota kepada seller, you boleh letak nota lah. Dalam kes ni saya nak akan bayar guna online banking. Klik place order. Pilih bank. Continue. Okay, confirm. Okay, saya dah approve secure to you dekat my bank dan I click. Okay, return to merchant page. Okay, sekarang saya check email saya. Biasanya dia akan hantar ke email lah kalau tak ada masalah. Kalau kat sini you perasan, pertama account saya telah di-create. Kalau you nak set balik password, you boleh set password. Kemudian apa yang dibayar, you akan dapat order dia. Kemudian you akan dapat receipt lah. Alright. Okay, sekarang kalau you nak tahu you punya kursus tersebut, you boleh tekan profile. Okay, dalam profile ni, you ada satu enroll. Okay. Ini masih 0% sebab you belum training tu belum bermula lagi lah. Dekat sini dashboard kita. Okay, saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih.